terdengar suara yang mana suara tu dia kenal, suara tu dia cukup-cukup kenal. Apa suara tu kata? Wahai ayahku, tak sampai kau lagi masa nak kamu bertaubat. Dia dengar tu suara anaknya, ini Fatimah. Lalu bila mana dengar tu tuan-tuan, suara tu kuih lama, kuih dekat, dan akhirnya dia nampak di hadapannya adalah anaknya Fatimah. Lepas tu dia pun peluklah anak dia. Dikatakan oleh Malik bin Dinar ni, dia peluk tu rasa macam mana betul peluk. Dia peluk tu rasa macam betul-betul dia peluk anak dia. Lalu anak dia kata, wahai ayahku yang tersayang, tak sampai kau lagi waktu kamu nak bertaubat kepada Allah? Lepas tu Malik bin Dinar pun tanya, wahai anakku, sekarang ni aku berada kat mana ni? Kan aku berada kat mana ni? Kata Malik bin Dinar. Lalu kata anak dia, wahai ayahku, sesungguhnya tempat ini adalah tempat pembalasan. Kamu nampak? Ayah nampak dah ulang tadi tu? Nampak. Malik bin Dinar kata, ulang tu sedang menghampiri dia. Bapak nampak tak tu? Api yang tengah menjulang-julang tu, nampak tak? Nampak. Itulah maksiat yang mana ayah duk buat sekarang ni, pak duk buat sekarang ni. Itulah maksiat yang mana maksiat dia cukup banyak, yang mana maksiat tu akan menghancurkan diri ayah. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba bila mana Malik bin Dinar tersedak, habis ada tu Malik bin Dinar tersedak, dan dia dapati baju dia ni basah akibat keringat, akibat peluh. Dan akhirnya apa yang berlaku selepas itu, Malik bin Dinar pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampunkan dia, dan Allah menghapuskan segala dosa-dosa dia buat. Jadilah Malik bin Dinar orang yang soleh, dan Allah memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita semua, moga-moga kita dapat bertaubat, dan moga-moga kita dapat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga cerita ni manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.